Ini bawang yang saya semai dengan kokopit tu yang baru tanam, dan ini bawang yang dah sedia ada untuk dituai. Daun dia pun dah kering, saya nak tuai. Tengok, saya berhasil lagi kan ubi dia. Saya tanam ni memang tanah dia campur dengan pasir. Tengok, gebu kan, cantik kan. Itulah manfaat dia kalau kita gunakan media tanam tu campur dengan pasir, sebab air yang mengalir daripada hujan yang lebat berterusan tu akan terus mengalir dan tak bertakung dalam tanah tu, dan akan menghasilkan bawang yang sihat. Dan ini adalah dalam sejarah saya bawang paling banyak. Dia pecah menjadi, saya rasa dalam 15 biji kot. Saya malas nak kira, tapi saya tak pernah jumpa sebanyak ni lagi sebelum ni. Yang lain dia macam biasa je lah. Saya cuma dapat 5, 6, 7 biji macam tu untuk 1 biji bawang yang saya tanam. Hari ni saya tuai banyak sangat bawang, memandangkan kesemua diorang ni dah hampir dikatakan cukup matang untuk dituai. Jadi banyaklah saya dapat hasil hari ni. Saya tuai lebih daripada 15 biji daripada yang saya tanam. Jadi dia menghasilkan sangat banyak bawang. Saya pun tak kira sebab dah terlalu banyak. Saya malas nak kira jugalah kan. Saya dah terangkan banyak kali manfaat tanam guna tanah yang dicampurkan dengan pasir ni ialah tanah tu tidak akan menakung air ketika hari hujan. Terutamanya sekarang ni. Cuaca sekarang pun macam nak hujan. Okey, inilah hasil yang saya dapat. Banyak kan, tengok. Saya pun dah tak dapat nak kira, dah banyak sangat. Saya pun dah malas nak kira dia dah berapa. Jadi saya cuma nak ikat, kumpulkan dia macam ni. Kemudian saya ikat mereka untuk saya jemur ataupun saya gantungkan. Nanti kalau tak ada cahaya panas pun, kita gantung dekat tempat yang terdedah kepada angin ataupun udara, supaya dia tak lembab dan dia masih kekal boleh kering. Tengok, banyak kan. Jarang saya dapat sebanyak ni, dan inilah pertama kali paling banyak saya tuai bawang. Tengok ubi dia pun besar-besar kan, gemuk-gemuk. Sama juga dengan yang sebelum ni. Tengok ubi dia bulat-bulat, cantik-cantik, comel-comel je macam ni. Memang sebiji macam bawang kita beli dekat supermarket ataupun kedai. Yang ini pun sama, tak kalah.